perasan tak, orang yang betul-betul berjaya jarang bergerak sorang-sorang. Dia ada network, ada team, ada strategic collaboration. Sebab tu dia faham satu benda lah, kejayaan besar jarang dibina dengan ego. Tapi orang biasa pula sibuk nak buktikan aku boleh buat sendiri. Akhirnya penat sendiri, burn out sendiri, slow pun sendiri. Bukan semua benda kau kena jadi pakar sebenarnya. Kadang kau cuma perlu kenal orang yang tepat. So bila orang yang ada visi bekerja sama, perjalanan jadi lebih laju dan lancar. Sebab tu dalam hidup jangan cuma bina skill, bina juga relationship. Hablum minan nas. So kadang satu connection boleh buka pintu yang usaha bertahun-tahun pun belum tentu dapat buka.